tu DND 369 sahaja, maksudnya omega 3 daripada sacha inci seed tu. Satu lagi kita tambah dengan vitamin E. Sebab siapa pernah makan minyak ikan? Takkan tak pernah kot. Kita semua pernah makan minyak ikan kan. Cuma sekarang minyak ikan dah agak tercemar sikit. Sebab apa? Bukan salah ikan tu, salah laut sekarang. Betul? Semua pun tahu. Jadi kita nak buat macam mana? Tuhan tu maha kaya. Kalau tak dapat daripada laut, rupanya daripada tanah, daripada bumi pun boleh. Tapi bukan semua bumi. Asalnya daripada Peru. Memang ada banyak secret-secret dia. Dan salah satu daripada ialah dinamakan, ada satu pokok namanya pokok sacha inci, dan pokok sacha inci ni dia ada biji dan ada daun dia, boleh digunakan untuk sebagai penawar lah. Jadi minyak daripada sacha inci seed, biji sacha inci itu adalah dipanggil sacha inci oil, yang boleh kita ekstrak omega 3 yang sama dengan minyak ikan tu, tetapi 17 kali ganda lebih kuat. Jadi kenapa kita tak mau ambil sacha inci pula kan? Di sacha inci ni ada dua jenis yang DND keluarkan. Satu DND 369 sahaja, maksudnya omega 3 daripada sacha inci seed tu. Satu lagi kita tambah dengan vitamin E. Sebab apa? Orang perempuan sama sekali dia suka kalau ada vitamin E ni untuk kulit-kulit. Nombor satu sekali ialah untuk lawan radangan, lawan inflamasi. Apa saja penyakit pun semua bermula daripada inflamasi.